inilah keadaan di kawasan air terjun Batang Kali, air terjun Latah Hijau. Dan di sana saya dapat melihat kawan saya sedang menyaksikan pemandangan yang indah ini. Saya berada di sini untuk lihat keindahan air terjun ini dari jauh. Kebetulan hari ini tidak cuaca tidak cantik, air hujan, air turun dengan lebatnya, dan sebab dari itu air berwarna kuning, tidak seperti kebiasaannya warna hijau. Inilah keadaan sekitarnya. Air yang turun daripada atas membentuk kolam, dan kolam ini mengalirkan air ke bahagian bawah di celah-celah batu yang besar di bawah ini. Dan anda dapat lihat batu-batu yang besar. Dan cuaca pada hari ini agak mendung. Kami berharap tidak ada hujan lagi malam ini, sebab kami akan berkhemah di sini. Di mana berlaku hujan yang lebat, itu menimbulkan masalah pada kami yang berkhemah di sini. Cukup setakat hujan di tengah hari tadi, tidak berlarutan hingga ke malam. Walau bagaimanapun, kita tunggu apa yang akan berlaku seterusnya selepas ini, dan kami berharap kami mendapat ikan yang besar-besar dan banyak-banyak. Setakat ini saja. Assalamualaikum.